Kelab. Rekod semalam tak ambil. Tanya kat Ita kata dia tak tahu macam mana nak ni. Dia Syafiq kan, nanya Syafiq balik. Okey, selamat datang Tuan Wan Okey, Alhamdulillah. Kita baru je nak mula ni. Mungkin kita tak lama lah, mungkin 15 minit, itu je 20 minit. Sebab kita pun dah drag masa dan cuma nak ambil apa? Keberkatan, insya-Allah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan baca 3 kul dulu. Sebab apa guru saya kata kita ambil apa? Kita ambil inilah kata kita grab peluang-peluang akhir di Ramadan ni, sebab barang siapa yang membaca 3 kul kan, antara fadilat dia menyamai lebih kurang 1/3 Quran tak? Mudah-mudahan jika rezeki Allah Ta'ala pada kita pada yang ni, kita jatuh pada Lailatul Qadar bersama kita sudah mengkhatam Al-Quran, separuh Al-Quran kan. Baca 3 kali ke, insyaAllah. Boleh? Datang Tuan Tengku Alhamdulillah. Tuan Tengku nak masuk subuh dah. InsyaAllah boleh kot. Setakat Ya, ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Ikhlas. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Baca sama-sama je tak apa. Serentak pun boleh. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahu Allahu samad. samad. Lam Lam yalid wa yalid lam wa lam yulad. yulad. ولم يكن Yakun له lahu كفوا kufuwan أحد. ahad. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kita sambung semalam sikit surah pada yang sambungan malam. Berarti pada 2 surah semalam. Surah Ad-Duha, surah Atin malam tak? Atin. Atin dengan surah Al-Isra. Yang petang ni kan. Okey. Alam Nashrah. InsyaAllah rezeki hari ni kita talaki surah dengan Syekh, surah Al-Fatihah lah. Al-Fatihah yang khususnya, dan surah pilihan surah Al-Qad. Sebab Syekh pun dia tak lama juga, sebab dia ada pukul 6 lebih tu, 6.30 tu dia nak kena attend program rasmi dia lah kat sini. Okay, insyaAllah kita masuk surah
Al-alaq. Oh, panjang al-alaq ni. Syah Ustaz kat mana boleh lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Iqra ada qalqalah qa, qaf. Qalqalah yang perlahan, lantunan yang kecil lah. Dia punya apa? Lantunan dia tak kuat. Sederhana. Ra dia baca tebal Ra tu iqra, iqra. Inilah wahyu yang pertama yang Nabi SAW terima. Apa dia? Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ni kan. Kita tengok susunan nanti surah Al-Alaq, selepas surah Al-Alaq tu surah Al-Qadr. Jadi kaitan kat sini. Kita cakap ya, tak apa tu nanti kalau ada share sambung. Okay. Ra baca tu Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi hujung lidah. Zi alladzi khalaqa. Okay. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bacalah dengan nama Bismi dengan nama Rabbika Tuhanmu. Allazi yang khalaqa apa? Yang belah. Menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa telah menciptakan al-insana manusia Manusia. min Daripada. min daripada 'alaq. Gumpalan darah. Gumpalan darah. Surah 'alaqah mudghah kan. Gumpalan darah. Iqra sambung balik Iqra. Dia ulang-ulang ni juga. Iqra, Iqra. Jangan terlalu kuat sangat. Terlalu nipis sangat. Dia kena dekah pula. Iqra, Iqra kan. Iqra, Iqra. Dia belakang lidah. Dia dekat lidah ni ada dua huruf. Belakang lidah ni ada dua huruf makra' yang keluar pada belakang lidah. Dia ada qaf dengan kaf. Qaf ni kalau tuan semua ingat, dia halau ayam, qa. Kalau Araki, halau ayam, qa. Bukan, ayam bertelur. Ayam bertelur, qa. K tu K, kaf. Sifat qaf ni dia tebal, kaf ni dia nipis. Iqra. Cuma bila ada qalqalah ni dia nampak lantunan tu lah. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Wa rabbukal dan Tuhanmu yang al-akram telah memuliakan. Al-akram mulia kan. Iqra wa rabbukal akram. Kaf ni kan pada ni. Kalau kita terbiasa bawa pada qaf dia akan jadi aqram. Dia kena standby tukar kat sini jadi nipis pula. Iqra wa rabbukal akram. Akram. Latihan qaf ni kena banyak dia. Ak tak dapat lagi dia sikit je. Akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam.
Alladhi ada ya mat. Alladhi alif lam ada apa lam sukun lam tasydid kan. Kena tekan alladhi 'allama bil qalam. Allama telah mengajar, yang telah mengajarkan bil qalam dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia ulang-ulang ayat yang hampir sama je. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia malam, apa yang tidak ya'lam, yang ketahui ya. Kalla, ni sebenarnya insyaAllah boleh ya'lam, ain tu jangan tukar jadi hamzah lah, dia jaga situ je, ain jangan bertukar pada hamzah. Malam ya'lam, ya'lam jadi hamzah kan, ya'lam. Allamal ini tarian tarian kita biasa Rocky tak ada silang kalau Rocky, tapi cara baca dia dengar lah. Dia on the way. Dia sekarang ada 2 rakaat juga. Dalam Quran kalau jumpa nun kosong je, bila kita bersambung lah, kalau kita sambung ayat tu ada nun kosong je. Nun kosong ni maksud dia macam dalam tadarus dia sebut nun kosong ni kan. Dan nun kosong tu maksud dia nun tu tak ada baris apa-apa kat atas dia. Tak ada baris. Jumpa nun kosong je, baca dengar je. Pemula mudah kan. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia tak dalam tu terlebih-lebih dia standard. Ya'lam. Ya. Kan. Boleh? Ayat ke-6. Kalla ni syaddah. Kalla innal insana la yatgha. Kalla di sini ada mak jaiz munfasil. Mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Bacaan dia kita ambil mudah lah, 4 atau 5 rakaat kan, panjangnya. Kalla innal annal jangan lama sangat, dia hanya tekan je bunyi sukun. Kalla innal insana la yatgha. Qalqalah lagi. La yatgha. Kalau wakaf 2 rakaat lah. La yatgha. Bila sambung baru jadi Panjang. rakaat. Jadi majaz infasih balik kan. Boleh? Ayat 7 pula. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'a tu kosong kan. Dia bacaan sabdu lebih kuat. Betul. Okey, selepas nun kosong jika ada huruf yang bersabdu, automatik nun kosong tu hilang. Tu cara mudah ingat. Kan biasanya ada ra sabdu kan. Itu macam tadi ya. Ar-ra, masuk ar-ra tu. Nun tak payah sebut dah. Ar-ra. Ra tu baca tebal sebab apa? Sebelum huruf nun kosong tu ada huruf Baris atas. hamzah. Alif hamzah baris atas kan.
Baca tebal. Ar-ra'a. Nanti kita insya-Allah masa kita tengok tiga wajah, tiga cara bacaan huruf ra. Kalau dalam zikir ni, kalau Syekh beritahu pasal tu, zikir dia ni sikit kalau wajah yang ketiga tu dia sikit dia berat sikit nak faham. InsyaAllah mudah ada cara mudahan. Ar-ra'a. Ra tu tebalkan je. Ar-ra'ahu na. Tahu. Ar-ra'ahu na. Boleh? Ya, InsyaAllah. Ayat ke-8 apa? Inna. Ni syadah kena baca kan? Selagi tak rasa sedap kat hidung, lepas ni jumpa mana-mana ada nun sabdu, min sabdu. Kalau orang Taranum dia suka sangat bila jumpa ayat kat sini. Ayat yang nun sabdu, min sabdu. Tu sedap. Dia nak tukar, nak betul lagu kan. Innal ladzina kafaru. Okay. Apa dekat nun syadah tu dia ada dengung dia. Dia sengau kan, dia cakap sengau kan, sedap bunyi. Dengan Osman gimana? Dia sengau tu kan. Dia bunyi dia ni sikit lah. Ni syadah. Misal wa amma bini' kan. Antara dia punya kelebihan dekat situ lah. Maknanya kita pun kena buat bunyi dengan macam tu juga. Dia ada hak dekat situ. Ni syadah tadi. Dua harakat je. Inna ila rabbika raj'a. Rabbika raj'a. Ada alif lam. Rabbika raj'a. Ada alif lam. Syamsi. Ada Syamsiah kan? Ya. Kalau haragi genggam lah. Tekan je. Raj'a. Ra tu baca tebal sebab apa? Tengok selepas sebelum dia huruf Kaf. Beri atas. Itu dah baca Rabbikar raj'a. Tak tepat. Dia kena tebalkan Ra. Rabbikar raj'a. Inna ila rabbika raj'a. 9. رأيت الذي ينهى. رأيت الذي ينهى. Biasa dia yan tu jelaskan sebab dia ada nun bertanda sukun, tanda mati kan. Kita baca dengan jelas. Ra'aita alladhi yanha makhraj pangkal hukum pangkal kelongkar yanha dia bunyi garang sikit. Yang 10 abdan ada qalqalah. Abdan idza salla Sa' ni tebal lah. Sa'. Idza salla 11. Ara'aita in kana 'alal huda. Kosong lagi jumpa kan? Dengar dia. Ra tebal. Dengar ara'ai tak tebal. Dia tebal. Ara'aita in kana 'alal huda.
Ayat 12. Kita laju sikit Aw amara bit taqwa. Ada qalqalah qaf. Ba, alif lam. Selepas dia ada alif lam Tamsi. syamsiah juga. Tamsi. Genggam. Harus tekan. Aw amara. Ra tu pada ni. Ra. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in hujung lidah keluarkan, tekan ada sabdu. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam, ada ain mad ain sukun. Jangan ya, kalau buka mulut dia akan jadi alam ya'lam. Alam ya'lam. Ya'lam. Kan kita latih supaya kita baca Quran ni mulut tak terlalu buka sangat. Okey. Alam ya'lam min kosong. Di min kosong ni baca dengan sama macam nun kosong tadi, dengung juga. Okey, dan di sini ada cara dia. Ada yang kata renggangkan bibir, ada yang kata rapatkan bibir. Kalau pendapat Syekh Qurani Rajih, pemegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia, pernah kami jumpa dia datang kat Malaysia baru ni. Dululah sebelum dulu datang kat masjid dekat Puchong ni. Dia kata untuk Ifak Syafawi kan, ikhlak Ifak Syafawi ni kita boleh ikut masing-masing punya keselesaan. Boleh nak renggangkan bibir, boleh dengan rapatkan bibir. Kalau rapatkan bibir dia tidak terlalu menekan. InsyaAllah nanti kalau hari ni ada rezeki Syekh akan terangkan cerita berkaitan dengan sifat-sifat uruh ni lah. Rezeki kan. Orang lebih alim lah dan bahagian memang ahli Quran lah. Okey. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalau saya lebih saya biasanya saya rapatkan bibir tapi tidak menekan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Boleh ayat 15. Kalla la'il, masukkan sabdu kan, abaikan kosong tadi terus tekan genggam lah. Kalla la'il lam kosong tahi lanasfa'an bin nasiyah. Ta betulkan jadi ha. Jika diwakafkan jadi tak ada yang buang, ingat tak ada yang buang. Ya. Nasiyah. Kan? Okay, min syadah tadi min kosong sama juga dengung. Kadar dia 2 harakat juga. Nasfa'an bin nasiyah. Nasiyati kadhibatin khati'ah. Nun 2 baris ingat dengung je. Nasiyati kadhibatin khati'ah. Ifak Syafawi. Ifak hakiki. Tanda bertemu kaf. Okay, ayat 17. Falyad'u nadiyah. Ada qalqalah. Falyad'u nadiyah. Ya. Falyad'u nadiyah. 18. Sanad'uz. Ada zai ni kan, bunyi lebah. Sanad'uz zabaniyah. Ayat akhir. Kalla la tuti'hu. Tuti'hu dia tak lama sangat. Kalla la tuti'hu. Dia tak la tuti'.
Tak tepat lah kalau berhenti situ. Kalla la tuti'hu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Qalqalah di akhir. Tanda sukun lah. Bahawa kalau lantunan dia kuat sikit. Kalau dia bola keranjang kan. Kalau dah lagi bola keranjang. Ni qalqalah kubra. Waqtarib. كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة الحمد لله. Okey, syukur dapatlah kita sikit sebanyak kita tambah ilmu kita. Mudah-mudahan bacaan kita Allah cuma bagi bekal akhirat kita kelak dan sama-sama kita perbaiki tahsin Al-Quran kita insya-Allah. Hari ini jangan lupa ajak kita punya kawan-kawan semua boleh hadir bersama Syekh Badani. InsyaAllah rezeki tu dapat kita belajar lebih dalam lagi lah berkaitan dengan sifat huruf, makhraj huruf ni memang dia satu proses yang lama sebenarnya. Nak bentuk dapat sebutan yang tepat tu dia ada training dia lah. Dia kena praktis lah. Nak sebut nama-nama bahasa Arab tu penting kan. Inhiraf, dia punya sifat-sifat kan. Sifat-sifat dia, taghlid, semua tu saya guna bahasa mudah, bahasa haraki. Boleh tak semayang. Lebih mudah lah nak faham kan. Okey, Alhamdulillah. Setakat ni dulu, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat. Kalau cerita pasal al-alaq ni semua dah tahu dah berkaitan dengan apa? Wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Allah bagi kepada Nabi SAW kan? Sebab apa? Allah nak suruh kita bukan sahaja Nabi dan umat baca. Nabi SAW pun baca. Macam Haji MY, kita boleh belajar dengan Haji MY lah. Banyak membaca kan, kita kena belajar dengan dia insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Setakat ni dulu. Ada nak tanya ke? Ni pun dah 20 lebih. Okey. Tak ada? Okey, timing nanti tengok Masih Haji kata nanti kita cuba balik. Adjust balik waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lildaina warham kama rabbana sayra wa li jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'tik riqabana wa riqa'a abaina wa ummahatina minan nar ya Allah. Hapuskanlah nama kami, nama ayah kami, ibu bapa kami dari api neraka ya Allah. Nama guru-guru kami, sahabat kami, ahli Quran Nabi SAW daripada api neraka ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna lailatul qadr ya Allah, sampaikanlah kami umur pada malam lailatul qadr ya Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau menyukai kemaafan ya Allah. Maka maafkanlah kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tahna. Okay, terima kasih Haji dan semua sahabat semua. Selamat bersahur beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Okay, Zat.